Kalau buat PPF, cover bahagian mana? Guys, hari ni kita ada beberapa parts untuk di PPF. Okey, customer ni datang, dia hantar beberapa parts selepas dia dah buat water transfer carbon fiber. So sesiapa yang nak buat PPF, nak PPF beberapa parts sahaja, so korang boleh hantar parts korang dekat The Bike Spa. Kalau buat PPF, cover bahagian mana? Kalau korang pasang PPF di The Bike Spa, kita akan cover bahagian body, di mana bahagian body yang bercat sahaja. Tetapi ada beberapa parts yang kita akan cover juga, seperti contoh swing arm. Tetapi swing arm ni bergantung kepada jenis material swing arm tersebut. Sebab ada material jenis besi dan juga ada material yang dah powder coated. Sebagai contoh, BMW GS 1300 yang terbaru, swing arm dia pakai powder coated swing arm. So kalau powder coated macam tu, kita tak boleh nak cover. Ini adalah sebuah CBR 650R yang dah siap PPF dengan kita. So dekat sini, dia punya swing arm ni kita dah siap PPF. So swing arm dia ni besi, material yang boleh dipasang PPF. Kalau anda memasang PPF di The Bike Spa, kita akan includekan sekali PPF di bahagian speedometer dan juga headlamp hadapan. Kalau korang nak PPF bahagian box belakang korang pula, korang kena tengok jenis material box korang dahulu. Macam yang ni sekarang ni, kita ada dua jenis material, iaitu bahagian kilat dan juga bahagian matte. Kebiasaannya bahagian plastik ni kita tak dapat cover untuk PPF, tetapi kalau bahagian ini bercat atau berwarna plastik, kita boleh cover untuk PPF. Jadi, kalau korang berminat untuk memasang PPF di The Bike Spa, boleh hubungi The Bike Spa and Cafe untuk butiran lebih lanjut. Thank you so much. Pak Roger.